tunai. Keputusan yang paling susah sekali adalah untuk melepaskan otoriti penjagaan duit kepada orang lain. Perniagaan saya ini adalah very cash oriented, cash orientation business. Semuanya melibatkan duit. Lepas tu saya pula ada rasa macam sukar untuk percaya kepada staff saya. Jadi sebabkan itu, saya terpaksa berada in the business almost 24/7. Saya adakan sistem, monitoring system dan tools boleh saya pantau perniagaan di mana pun saya berada, melepaskan otoriti, membolehkan orang yang saya percaya untuk urus dan menjaga kewangan, terutama tunai. Jadi apabila kita ada sistem yang betul, kita riliskan otoriti ni dan kita menguruskan perniagaan on the business instead of in the business. Tak adalah 24 jam nak kena jaga bisnes kan.